لله الذي جعل هذا اليوم عيدا للمسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. Surah An-Nisa ayat 59, yang bermaksud, wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi tanggal 10 Zulhijjah ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga Aidil Adha yang diraihkan pada hari ini mampu untuk membentuk kita menjadi hamba yang beriman dan istiqamah dalam melakukan amal soleh. Janganlah sesekali kita menjadi hambanya yang derhaka, fasik lagi kufur, kerana sifat tersebut boleh mengundang kemurkaan dan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Minbar pada pagi ini ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat. Aidil Adha adalah merupakan salah satu daripada dua hari raya yang disyariatkan untuk disambut oleh umat Islam. Aidil Adha adalah perayaan yang menzahirkan sifat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat dan rezeki dalam kehidupan manusia. Ia seharusnya disambut dan diraihkan dengan amal soleh dan perkara-perkara yang dituntut dalam syariat Islam. Maka janganlah sesekali kita merosakkan sambutan hari raya yang penuh dengan suasana ibadat ini dengan perkara-perkara yang dapat menjejaskan kesucian dan kemuliaan. Sesungguhnya Aidil Adha mengingatkan kita tentang peristiwa besar yang berlaku dalam sejarah umat Islam, iaitu peristiwa yang berlaku dalam keluarga Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Pengorbanan dan kesanggupan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala adalah suatu lambang bersejarah yang wajar untuk diingati. Ujian terhadap keimanan mereka ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan kisah sejarah mereka ini sebagai sebahagian daripada ibadat orang-orang yang beriman.